Setelah 2 tahun menderita dan berusaha dengan pelbagai cara untuk mengubati penyakit kulit dihidapi oleh seorang kanak-kanak, akhirnya menemui penawarnya. Penyakit kulit di kalangan kanak-kanak atau eczema mungkin tidak lagi menjadi masalah buat Muhammad Alif Irfan Ahmad Irwan berusia 7 tahun. Irfan disahkan menghidap eczema ketika berusia 5 tahun. Namun eczema yang dialaminya meliputi seluruh tubuh badan sehinggakan tiada seinci pun kulitnya tidak diserang eczema. Penderitaan menanggung rasa gatal dan pedih sepanjang hari dan malam selama 2 tahun akhirnya menemui titik noktah. Ya, setelah penderitaan Irfan mendapat perhatian pengerusi Hillwell Pharmaceuticals Senyam Berhad, Profesor Datuk Dr. Hassan Yaakob. Beliau adalah seorang Profesor Fellowship Penyelidikan di Royal College of Surgeons, England di London dan penasihat di Medical and Dental Faculty, Universiti Ajman UAE yang sedang aktif dalam kajian berkaitan penyakit kulit. Menurut beliau, penyakit yang dihadapi Irfan dapat dibantu dengan formula kajian beliau iaitu sebatan gemodulin. Setelah 5 bulan pemantauan dilakukan, eczema yang meliputi seluruh tubuh Irfan sudah mula berkurangan dan hanyalah kesan-kesan parut kehitaman yang kelihatan. Namun menurut Profesor Datuk Dr. Hassan, kesan kehitaman itu juga akan beransur-ansur hilang dan kulit akan kembali cerah dan sihat jika Irfan terus mengamalkan pengambilan produk Healing. Tapi bila dah gunakan Gamma Healing ni, bila kami dah jumpa Gamma Healing ni, kata Kak Yani dah bantu kenalkan Gamma Healing ni, bagi Irfan makan. Bila bertambah pulihnya Irfan ni, kata saya pun dapat bekerja seperti biasa kan, dapat meneruskan cari pendapatan untuk keluarga lah. Saya bersyukur sangat lah. Profesor Datuk Dr. Hassan berharap kepada mereka yang mempunyai masalah yang sama dan kurang berkemampuan, mereka boleh menghubungi Hillwell Pharmaceuticals. Selain tanda keprihatinan beliau, ia juga adalah usaha murni syarikat dalam meneruskan kajian yang dilakukan selama ini. Buletin utama berakhir di sini dengan sedikit pesanan. Peliharalah perpaduan yang dibina pemimpin terdahulu, elakkan provokasi yang boleh membawa kepada perpecahan. Kreativiti penduduk tempatan mengkitar semula selipar getah menjadi cenderamata di Kenya mengakhiri buletin utama malam ini.